Siapa sangka artis yang pernah menceriakan kita dan menghiburkan jutaan hati pergi dan meninggalkan dunia ini dalam usia yang begitu muda. Satu kehilangan besar, bukan sahaja buat keluarga, malah buat negara. Berikut adalah 10 artis yang meninggal dunia ketika usia mereka masih muda. 1. Acik Spin atau nama sebenarnya Abdillah Murad bin Madashari merupakan antara suara emas yang pernah mencorakkan industri muzik tanah air. Dilahirkan pada 1 Julai 1982, Acik dikenali sebagai vokalis utama kumpulan Spin yang melonjakkan nama mereka menerusi lagu-lagu hit seperti Gelisah dan Mimpi, karya yang masih dikenang hingga ke hari ini. Namun siapa sangka di saat bakatnya sedang bersinar, Acik pergi meninggalkan kita terlalu awal. Beliau meninggal dunia pada 17 April 2010 pada usia hanya 27 tahun. Akibat kemalangan jalan raya. Pemergiannya merupakan satu kehilangan besar buat industri muzik Malaysia. Allahyarham telah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Makam Tuan Haji Said Seremban, Negeri Sembilan. Walaupun jasad telah tiada, suara dan kenangan Acik Spin akan terus hidup di hati peminat. 2. Izwan Pilus dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan pemergian penyanyi popular Izwan Pilus pada hari Jumaat 21 Januari 2012. Allahyarham meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam darah serta jangkitan kencing tikus yang serius. Izwan Pilus menghembuskan nafas terakhir pada usia 32 tahun di Hospital Ampang hanya beberapa jam selepas dimasukkan ke wad. Menurut pengurusnya, Syaiful Syazwan, Allahyarham meninggal dunia kira-kira pukul 6.15 petang. Lebih menyentuh perasaan, Allahyarham sebenarnya dimasukkan ke hospital sekitar 12.30 tengah malam selepas mengadu sesak nafas, namun keadaannya semakin kritikal menjelang petang. Allahyarham Izwan Pilus dikenali ramai menerusi lagu Kembali Senyum, sebuah karya yang pernah menceriakan ramai pendengar. Pemergiannya merupakan satu kehilangan besar buat industri muzik Malaysia. Jenazah Allahyarham telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Jasin, Melaka untuk dikebumikan. 3. Along Spoon Sabiul Malik Syafi atau lebih dikenali sebagai Along Spoon merupakan antara penyanyi muda berbakat besar yang pernah dimiliki industri muzik Malaysia. Dilahirkan pada 22 April 1980, Along mula mencipta nama sebagai vokalis kumpulan pop rock Spoon dan meraih populariti luar biasa dalam tempoh yang sangat singkat. Ketika namanya sedang berada di puncak kejayaan pada tahun 1999, tak siapa menyangka kisah hidupnya akan berakhir dengan begitu tragis. Along Spoon dilaporkan hilang pada 25 Disember 1999. Beberapa hari kemudian pada 6 Januari 2000, mayat beliau ditemui di dalam sebuah guni, dibuang ke dalam gaung di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang Genting Peras, Jelebu. Pemergian Along Spoon bukan sahaja mengejutkan negara, malah meninggalkan kesan mendalam kepada peminat dan industri muzik tanah air. Seorang bintang muda yang bersinar seketika namun pergi dengan cara yang amat memilukan. Ketika itu, beliau baru sahaja berusia 19 tahun. 4. Pakius Jambu pemergian pelawak popular Yusri Ido atau lebih dikenali sebagai Yus Jambu, 39 tahun pada tanggal 30 November 2015 amat memeranjatkan industri seni tanah air. Beliau meninggal dunia akibat serangan jantung. Allahyarham Yus menghembus nafas terakhirnya di Hospital Selayang pada jam 12.45 tengah malam. Sebelum itu, Yus sempat menjayakan program Raja Band di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Jenazah dikafankan di Hospital Selayang sebelum dibawa ke kampung kelahirannya di Perlis untuk dikebumikan selepas Zohor. Ramai rakan artis terkejut atas pemergian
Allahyarham Yus Jambu. Terima kasih Pak Yus, peminat komedi tanah air pastinya akan merindui lawak-lawaknya yang semestinya sukar dicari ganti. 5. Hani Mohsin industri hiburan tanah air pernah dikejutkan dengan pemergian seorang tokoh penting di sebalik kejayaan dunia perfilman Malaysia. Allahyarham Hani Mohsin menghembuskan nafas terakhir pada 25 Julai 2006 dalam satu kejadian yang amat mengejutkan. Allahyarham meninggal dunia akibat serangan jantung ketika sedang menunggu penerbangan ke Langkawi bersama anaknya Hani Carmilla di LCCT. Beliau dilaporkan pengsan secara tiba-tiba sebelum disahkan meninggal dunia. Pemergian Hani Mohsin bukan sekadar kehilangan buat keluarga, tetapi satu kerugian besar kepada industri hiburan tempatan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri tercinta, penerbit terkenal Tiara Jacquelina. 6. Abang Boce Syed Umar Mokhtar bin Syed Mohid Redzuan atau lebih dikenali sebagai Abang Boce merupakan seorang pelawak dan pelakon yang berjaya menceriakan jutaan rakyat Malaysia dengan keikhlasan dan humor bersahaja. Dilahirkan pada 19 Januari 1988, Abang mencipta nama sebagai ahli kumpulan lawak Boci bersama Fad dan Aceh selepas menyertai program realiti bintang Mencari Bintang musim pertama terbitan TV3. Dengan personaliti yang rendah diri dan senyuman yang sentiasa menceriakan suasana, Abang juga dikenali dengan slogan ikonik Gemuk is awesome, menjadikannya simbol keyakinan diri dan inspirasi buat ramai. Namun pada 10 Februari 2020, dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan pemergian Abang Boce dalam usia hanya 32 tahun akibat demam panas. 7. Faizal Yusof Mohd Faizal Yusof merupakan antara pelakon lelaki Malaysia yang berbakat besar dan pernah mencuri perhatian penonton menerusi pelbagai drama televisyen popular. Dilahirkan pada 13 Jun 1978, Faizal mula dikenali ramai selepas menyertai pertandingan Hero Remaja, sebuah platform yang melahirkan ramai bintang terkenal tanah air. Sepanjang kerjayanya, Allahyarham tampil dalam pelbagai karya televisyen yang mendapat sambutan, antaranya Adamaya, Tiramisu dan Manjalara, drama-drama yang masih dikenang sehingga hari ini. Kemunculan awal Faizal dalam dunia lakonan bermula menerusi telefilm Blok 404 sebelum membintangi telefilm Neon arahan Mohd Feroz Abdul Kader. Namun pada 1 Januari 2011, industri hiburan Malaysia kehilangan seorang lagi bakat seni apabila Mohd Faizal Yusof meninggal dunia pada usia 32 tahun akibat serangan jantung. 8. Siti Sarah Negara sekali lagi dikejutkan dengan pemergian seorang penyanyi yang cukup disayangi ramai. Siti Sarah meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 akibat komplikasi jangkitan COVID-19 pada usia 36 tahun. Sepanjang kerjayanya, Allahyarham dikenali dengan suara yang lembut dan penuh emosi serta lagu-lagu yang dekat di hati peminat. Antara lagu paling popular nyanyiannya ialah Kesetiaan, Semakin Cinta Ini dan Saat Hilang. Cintamu antara lagu-lagu yang pernah menjadi siulan ramai. Dalam keadaan kesihatan yang semakin kritikal, Allahyarham tetap tabah berjuang demi kandungannya dan berjaya melahirkan anaknya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pemergiannya meruntun hati bukan sahaja keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarham meninggalkan seorang suami tercinta, Syuib Sepatu, serta anak-anak yang masih kecil. 9. Yani mentor Siti Suryani Julkarim atau lebih dikenali sebagai Yani merupakan salah seorang peserta rancangan realiti mentor musim pertama. Beliau meninggal dunia pada pukul 1.15 tengah hari pada 21 Mac 2010 di Hospital Keningau, Sabah akibat ketumbuhan paru-paru. Selepas 4 bulan bertarung dengan masalah ketumbuhan paru-paru, Siti Suryani Julkarim, 25 tahun atau lebih dikenali sebagai Yani Mentor, menghembuskan nafas terakhirnya di sisi suami dan anak perempuannya di Hospital Keningau, Sabah.
Jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung, Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Untuk rekod, Allahyarham, pemenang tempat ketiga musim pertama rancangan realiti Mentor TV3 pada 2005, selaku protege penyanyi terkenal Ning Baizura, 10. Sandra Dian, industri muzik tanah air dikejutkan dengan pemergian seorang penyanyi muda yang sedang meningkat naik, Sandra Dian. Allahyarham meninggal dunia pada 11 September 2020 di Hospital Putrajaya selepas mengalami kecederaan parah akibat kemalangan jalan raya yang berlaku pada 5 September 2020. Ketika kejadian, Sandra Diana sedang dalam perjalanan ke raptai konsert Big Stage, namun kenderaannya dilaporkan mengalami masalah brek menyebabkan kemalangan tragis tersebut. Allahyarham merupakan peserta Big Stage musim ketiga dan meninggal dunia pada usia hanya 25 tahun. Pemergian Sandra Dian bukan sahaja mengejutkan peminat, malah menjadi satu kehilangan besar buat industri muzik Malaysia. Seorang bakat muda yang bersinar pergi sebelum sempat menggapai impian sepenuhnya. Sekian, terima kasih.